Okey, cara pasang W roller, ni kita panggil W roller sebab dia ada wire tau. Okey. Cara pasang W roller ke dalam rail. Rail ni rail biasa je, rail super doso biasa yang kita pakai kat rumah tu, tak perlu beli rail yang lebih besar. Okey, cara pasang ni masuk satu persatu macam ni. Nampak tu? Okey. So yang last tu yang last ni, kalau anda kata you all nak stopkan ni kan, kalau kita masuk semua nanti dia akan loose lah. Ada 3 cara. Pertama sekali, tinggalkan ni satu kat luar. Nampak? So kita masuklah end cap. Okey, tu cara pertama. Cara kedua, masuk ke habis. Cara kedua dia, you ikat ni dengan ring. Ring pada end cap ni you ikat guna kabel tie. Tu cara kedua. Cara ketiga, you boleh guna glue gun. Glue gun gam kat sini. Untuk stop apa? W roller yang terakhir ni supaya tak bergerak. 3 cara. Okey, dan satu lagi kita pakai ring pada end cap ni, ring hujung maksudnya biar ring ni betul-betul dia hujung end cap. Sebab ada end cap yang ring dia ke tengah. Ni skru kat sini, ring kat sini. So tu tercantik. Dia kita nak biar ring betul-betul di hujung end cap. Sebab nanti kat sini kita akan pakai untuk stop ni W hook, nanti kita akan sangkut sini. Macam tu kita pakai kat last ni. Okey, itu saja. Kalau siapa nak tahu untuk cara pasang hook pada kain pula, boleh komen part tu.